Tapi kalau hak dia, tak apa, ataupun ada apa-apa keperluan nak tanam hak lebih baik lagi, kau misalnya kita kata ada sebab, tak apa. Itu kata Abu Dawud. Ada juga ini hak dalam Sunan Abi Dawud, komen Abu Dawud terhadap hadis ni. Kita sudah nampak dah tu, bukan secara mutlak tak boleh tebal tu. Kemudian kalau kita tengok pula pendapat ulama-ulama yang lain pula, dia kata baru ni kita sebut dah ke tidak baru ni tentang ada sebab lain lah, iaitu hak maksud ni tak boleh tebal ni pokok bidara di tanah haram. Bukan semua tempat. Di tanah haram tu kan memang tak boleh kita nak tebal pokok tu. La tuqta'u syajaratuha wala yu'dadu syauquha. Tidak boleh dipatahkan ataupun buang duri-duri pokok tu pun di tanah haram. Pokok dia ditebal tak boleh. Kita nak tutup, kata tutup daun dia biar luruh dengan semena-mena, tak boleh. Itu di tanah haram. Tapi kalau di lain tidak termasuk. Ada juga ulama yang berpendapat begitu. Ada juga ulama, ni pendapat hak moden lah, pendapat moden. Termasuk kalau guna dia. Saya sendiri setuju dengan pendapat hak tu, dan kita terima hak tu bagus, molek. Selain daripada hak ni pun boleh pakai juga. Boleh pakai juga, hak tu molek. Termasuklah benda ni disebutkan juga oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab dia Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Dalam kitab tu ada sebut. Dia sebut ini maknanya alasan yang ketiga lah bagi larangan menebang pokok bidara ini. Sebenarnya bukan pokok bidara saja hak larang tebal ni. Hak ni lebih sesuai untuk zaman kita ni, dan orang mudah nampak sikit kalau kita rayak hak tu. Iaitu tidak mana khusus dengan pokok bidara saja. Cuma di zaman Nabi SAW, pokok ni lah yang biasa ditanam. Yang biasa ditanam. Hak umumnya selain daripada pokok tamar, pokok ni yang ditanam. Nabi SAW larang tebal tu, iaitu dia nak mengekalkan kehijauan. Nak suruh bumi ni hijau. Tak sebui pokok-pokok ni tak ada. Sebab pokok-pokok ni perlu untuk keseimbangan hidup kita. Pokok-pokok ni perlu. Maknanya hadis ini bukan sahaja khusus dengan pokok bidara, tapi pokok-pokok dalam hutan, di bukit-bukit ke apa tu, kawasan orang panggil kawasan yang terpelihara lah, kawasan yang larangan tu, mana kita tak boleh tebal sewena-wena. Kerajaan mesti menjaganya. Dan apabila kerajaan larang, dia boleh denda dan sebagainya. Bukan pokok-pokok saja, binatang-binatang pun untuk menjaga supaya tidak pupus binatang-binatang itu. Pokok pun begitu juga, sebab ia perlu di kawasan-kawasan tadahan hujan tu. Jadi kalau duk tebal sewena-wena tak tutup pasal, dia jadi tidak seimbang bumi ini, dan membahayakan manusia. Dia tidak sebutlah siapa gitu, ini kita ulas sajalah. Jadi pendapat-pendapat orang lain pun gitu juga. Maknanya ini perlu. Sebabkan seperti yang kita maklum, kita ni perlu hidup ni nak menapah. Menapah ni kan kita dari segi sains sekarang ni lah, kita mengeluarkan karbon dioksida, dan kita nak kepada oksigen. Oksigen itu dikeluarkan oleh pokok-pokok hijau itu. Semua orang maklum, mana mengaji kan, mengaji tu dia tahu. Dan pokok-pokok itu perlu kepada karbon dioksida tadi, hak kita buat keluar tu, dia perlu, itu makanan dia. Dan itulah untuk buat proses makanan dia tu, yang dalam sains sebut sebagai proses fotosintesis itu, memang ada. Jadi hak tu sebenarnya Nabi SAW sebut ni, tak sebut tebal. Jadi kalau kita tengok gini, nampak sesuai kan hadis Nabi tu. Oh gitu rupanya. Bukan khusus dengan pokok bidara saja, tetapi oleh kerana pada masa dia tu pokok bidara itu yang umumnya di tanah, yang mudah didapati.
Jadi kalau duduk tebal tak tutup pasar, tak boleh. Ini maknanya Nabi SAW ni dia jaga alam ni. Itu jaga alam ni supaya tidak jadi bercelaru dan membahayakan manusia. Dengan sebab itulah Nabi SAW juga, kalau kita tengok kan dalam hadis yang lain kan, dia kalau kita minum air, dia tak bui kita bernafas. Apa sebab? Sebab itu racun keluar daripada pernafasan kita, karbon tadi itulah. Kalau orang lain minum pula, itu kan bahaya. Kalau tidak sabit itu pun, mungkin kalau orang tu ada penyakit-penyakit yang tertentu yang boleh berjangkit, ada kuman-kuman ke, boleh bahaya. Nabi SAW jaga belaka. Di dalam hadis-hadis dia, mungkin orang dulu dia tak nampak benda lagu tu. Dia duk kata ini khusus dengan tanah haram. Padahal tak ada sebut di sini tanah haram. Cuma dia fikir sebab apanya? Kerana benda lagu ni mungkin hak dia. Kalau nak tebal siapa masuk dalam neraka ni, tak pernah sabar. Jadi dia cuma takwil, dia kata tanah haram. Imam Abu Daud pergi lebih jauh lagi. Dia kata ada guna ni kan, manusia, orang-orang yang dalam perjalanan tu dia boleh berteduh di situ, binatang-binatang pun ada gunanya. Jadi kegunaan tu setakat itu saja yang dia faham, orang zaman dulu. Kita zaman sekarang ni kan, kalau kita perhati hadis ni, perhati Quran ni kan, lagilah nampak kebesaran dia tu, kehebatan dia tu, sebagai kitab petunjuk, sebagai agama akhir zaman, munasabah. Sebab apa? Hadis-hadis ni bukan untuk orang satu zaman saja, untuk kita dan untuk akan datang. Banyak lagi hak kita pun tak faham. Tapi kalau hadis tu sahih, kita terima lah. Mungkin satu hari orang akan lebih nampak apa hikmat dia tu. Itu maksud di sini. Lepas tu Imam Abu Daud buat mari bukan satu sanad, dia buat mari lagi. Maknanya kuat hadis ni, kuat. Dan kita boleh jadikan asas untuk pemeliharaan pemeliharaan hutan ke ataupun kehijauan ke, untuk memakmurkan bumi ke, kita boleh guna hadis ini. Seterusnya yang ke-63, hadis-hadis yang menyebutkan Bani Abbas sebagai ahli syurga. Yang ni keluarga Abbas, anak cucu dia tu ahli syurga belaka. Secara umum begitu. Tak kira dia lagu mana pun. Itu bahaya kalau hadis-hadis lagu ni. Jadi sedar hatilah. Nak bertindak sewenang-wenang, nak melakukan kezaliman terhadap siapa pun, kita ahli syurga. Jadi sepuluh Yahudi lah. Jadi dia kata lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Kalau masuk neraka pun sebentar dia kata. Kalau masuk neraka pun pokok kita. Itu bahaya. Kalau manusia ni tak boleh lagu tu. Sebab tu dalam Islam dia tak ada. Tak ada keistimewaan kepada mana-mana keturunan kau, tak ada. Dia tak kira siapa pun. Sebab apa? Sebab ini bahaya. Hak lagu ni lah yang jadi timbul-timbul dalam ajaran-ajaran hak selain daripada Islam, timbul sewena-wena tu. Sebab apa? Dah kalau padri tu boleh mengampunkan dosa, dia sendiri tu tak apalah maknanya. Dia sendiri tu. Dan hak lain-lain pun begitu juga. Tak ada lagu ni. Kalau kita jumpa lagu ni, tak ada lah tu. Ni mudah ni. Tak payah tengok sana dah. Hak ni. Kalau ada sebut Bani Abbas ni ahli syurga. Syurga-syurga. Jadi dia berkait dengan amalan. Dia berkait dengan iman, amal. Semata-mata sebut gitu. Tak boleh. Tak boleh terima. Tak kira dia tu khalifah kau siapa kau, tak kira. Yang ke-64, hadis-hadis yang mengemukakan sesuatu peristiwa yang bercanggah dengan apa yang disepakati oleh ahli-ahli sejarah dan ulama hadis yang muktabar. Hadis-hadis hak lagu ni, ni kita sebut ni panjang ni. Panjang tu pun terjemahnya ringkas je, sebab terjemah tu ambil matan hadis. Adapun komen Imam Nawawi tu kita tidak terjemah, sebab kalau terjemah jadi tebal lah. Hak ni kita nak ringkas. Cuba tengok terjemahan dia tu. Dengan sanad dia, Imam Muslim meriwayatkan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, muka surat 40 tu, orang-orang Islam tidak memandang, yakni menghormati Abu Sufyan. Mereka tidak mahu duduk bersamanya. Kerana itu dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Nabi Allah, berilah kepadaku 3 perkara. Nabi SAW menjawab, baiklah. Abu Sufyan berkata, pertama, saya mempunyai wanita Arab yang paling cantik dan comel, iaitu Ummu Habibah